Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Abang Eddie dan channel Street File. Pada hari ini, Street File akan membawa anda semua ke Selayang ya. Sudah tentunya ramai orang tahu di Selayang ini, terutama di Pasar Borong Selayang. Ini dikatakan lubuk Rohingya ya. Dan hari ini kita akan meninjau ke lokasi ini untuk kita pastikan ya, betulkah dakwaan tersebut atau sekadar persepsi yang tular di media sosial. Hari ini Street File akan turun sendiri ke lokasi untuk melihat keadaan sebenar. Memang terdapat komuniti pelarian dan pekerja asing di sekitar kawasan ini. Namun, pelbagai laporan menyatakan majoriti pekerja asing di kawasan ini bukan semuanya Rohingya. Terdapat juga warga Myanmar daripada etnik-etnik lain seperti Bangladesh dan negara-negara lain. BKL dan Jabatan Immigration telah beberapa kali menjalankan operasi terhadap penjaja tanpa lesen dan pelanggaran syarat di kawasan ini.
Selayang bukan sekadar kisah tentang satu komuniti. Ia adalah nadi berkala makanan Kuala Lumpur. Isu penguasaan memang wujud, tetapi kita perlu membezakan antara fakta, persepsi dan maklumat yang tular. Saya Bro Andy dan ini Street File. Jumpa lagi di dalam episod seterusnya.